selamatlah kepala dia daripada kecacatan hidup. First, kita akan repair helmet dulu, koma. Allah. Yang ni repair helmet. So, kita sampung wrapping badan dia pun. Saya selalu buat 3 ataupun 4 kali lah. Ikut lah, kalau rasa nipis saya buat 4. Ni pusingan yang pertama. Macam ni. Kedua, kita buat sampai bawah-bawah ni lah, selagi yang boleh. Tak boleh lah sampai tayang, macam mana nak jalan kan. Ini nombor 2. So, motor ni kita boleh push seluruh semenanjung Malaysia. Kecuali Sabah, Sarawak, Langkawi je lah kita tak push, koma. Sebab jauh benar, nak push jauh-jauh tu. Ni saya buat 4 kali lah. Okay, kita buat sampai 4 kali, koma. Yang ni customer kita nama dia Abang Chang. Nama dia Jad Ibrahim. So, abang ni daripada Selangor lah. Yang mana nak apply online tu tak payah main kedai pun boleh. Sebab kita boleh push seluruh semenanjung tu, koma. Yang ni kita dah siap repair untuk dia punya body. Lepas tu kita kemas-kemas kan lah. Kita kemas-kemas kan macam ni. Okay, kepala ni pun saya akan buat dalam 3 kali juga lah. Nak bagi dia cover seluruh kepala dia ni. Tak nak bagi dia shallow. Sebab kita tak tahu kan dia gesek ke apa ke. Dia gesek no. Kita buat 3 kali. Tapi kita buat kemas-kemas lah bagi semua kena. 1, 2, 3. Selang-selilah kiri kanan. So, selamatlah kepala dia daripada kecacatan hidup. So, sudah ada siap wrapping untuk motor customer kita Abang Chang daripada Selangor. Okay, bye.